Kira-kira untuk PRN ni macam ni. Bila kamu pergi macam ini, tiga serentak Melaka, Johor dengan Negeri Sembilan ini. Mereka kalau di Melaka dan di Negeri Sembilan pergi Solo lok-lok gunting kursi siap-siap. Di Johor pergi Solo betul, tapi di dua negeri ni pergi gunting kursi siap-siap. Saya rasa Allah Harbi. Saya rasa keputusannya mungkin kemungkinan besar lah. Susah untuk menyebelahi AMDAP ni sebab mereka pun dah hilang pengundi original dia dulu. Siapa nak undi AMDAP lagi? Budak-budak yang apa ni orang kata yang masuk AMDAP ini kan, apa kamu pergi tanya dekat bawah lah sama ada orang-orang Melayu nak lagi tak undi AMDAP ini. PKR memang dah lama dah orang-orang Melayu tak undi. Dan kalau kamu nak harap undi daripada orang-orang bukan Melayu, dan orang-orang bukan Melayu ni tengoklah macam mana masa dulu PRN Johor dengan PRN Melaka yang lepas, kita menang besar sebab masa tu ekonomi tak bagus. Orang-orang bukan Melayu tak keluar mengundi. So sekarang pun ekonomi tak bagus. Harga diesel melambung tinggi ni, kos sara hidup melambung tinggi. So kerajaan hari ini, despite apa yang mereka kata ekonomi bagus, macam mana bila kos sara hidup kita melambung tinggi macam ini? Orang rasa hari ini lebih teruk daripada semalam. Ini yang menjadi masalah. So bila keadaan menjadi macam ini, bukan saja ikut kaum nak undi PH, tak nak undi PH, semua kaum pun tak suka siapa yang buat keputusan dan dasar-dasar kerajaan pada hari ini. So bila mereka buat tiga negeri, nanti kita tengoklah macam mana. Dan itu saya cakap. Lagi satu, macam saya punya ceramah di Perak lah 2-3 hari lepas. Saya kata bila kita pergi PRU. Now PRN ini ada kemungkinan orang pengundi luar tak balik. Dulu saya punya kira-kira pasal PRN biasanya tepat sebab kita ambil diskaun banyak kepada pengundi luar lah. Sebab pengundi luar ni bila PRN ni mereka tak berapa minat nak balik sebenarnya. So bila PRU mereka balik. So sebab itu juga ini satu faktor lah yang saya nampak. Kalau atau jika Anwar Ibrahim nak panggil sekali agung PRU, DAP dah cadang ni. DAP cadangkan apa? DAP cadangkan buat sekali terus semua PRU dengan PRN. Kenapa? Sebab DAP risau kalau buat PRN ini, kursi-kursi DUN itu banyak yang mereka disadvantage ataupun susah pada mereka sebab banyak pengundi-pengundi mereka ini pengundi luar. Dia pergi kerja kat Singapura, dia pergi kerja KL, dia pergi kerja dekat Penang. Lepas tu bila jadi PRN Melaka, dia orang Melaka, dia orang Negeri Sembilan tapi dia kerja Penang, kerja Singapura. Bila PRN itu dia kurang sikit nak balik. Dulu ingat tak masa saya kira di PRN Melaka dengan PRN Johor tu, saya kira tepat. Kenapa? Sebab saya ambil kira faktor inilah. Faktor yang pengundi-pengundi luar ni masa PRN dia tak balik. So kalau Anwar memberi pemberatan yang tinggi kepada perkara ini, maksudnya dia nak pengundi luar ni banyak balik, maka ini akan mendorong dia untuk panggil PRU dan PRN semua sekali serentak. So tak payah 2-3 kali balik. So, kalau dia panggil PRN, dia paksa orang balik PRN, esok PRU pula dia tak balik. Mungkin dia kerja Singapura, dia tak dapat cuti lah berapa kali pilihan raya ni. Majikan-majikan di Singapura tanya kan. Tetapi kalau kan dia nak balik PRU, dia tak balik pula PRN. So bila dia tak balik PRN, ini mendatangkan masalah kepada pengundi-pengundi PH ya. So sebab itu ada juga dorongan untuk kita tengok pilihan raya dibuat pada orang kata bulan 10 lah, bulan 11 dan sebagainya. Tahun ini juga sekali serentak semualah. Dan salah satu lagi faktor sebab pembangkang, mereka nampak mungkin pembangkang belum lagi settle. Pembangkang dalam tempoh 2-3 bulan lagi akan settle down. So bila settle down, kita akan regroup, dan bila kita akan regroup, ini menjadi masalah kepada parti-parti dalam kerajaan. Dan sekarang ini pembangkang dah okey. Yang parti-parti dalam kerajaan ni dah start gaduh dah. Start gaduh kursi lah. Itu hari siapa Amanah ni dah bising, macam saya cakap, Amanah ni dia dah tahu dah dia akan dapat paling kurang sekali kursi untuk bertanding. Dan saya dah buat ulasan berkenaan dengan kursi-kursi PRU ini.
Itu hari kan bocor berkenaan dengan analisa PKR yang dibentang oleh Nurul Izzah. So Nurul Izzah bentang, tak salah saya ada yang beritahu saya lah, Nurul Izzah ke orang-orang Nurul Izzah ke bentang macam itulah. Saya nak beritahu pada Nurul Izzah atau orang-orang Nurul Izzah, analisa rahsia macam itu, kamu tak payahlah bentang pakai slide bagai memang bocor lah. Aduh, ini macam mana kamu nak jadi Perdana Menteri atau Presiden PKR ni Nurul Izzah? Benda-benda macam ni pun kamu tak boleh fikir tahu. Ayuh. Apa benda nama orang panggil dia ni apa? Yang si Rafizi apa Pitok apa? Dia ni apa? Entah apa. Cuba kita saya. Apa Pikuk lawan apa? Apa benda lah. Pikuk lawan apa lah. Hero Pikuk apa Cetong. tak Izzah ni. Izzah orang panggil apa? Yang satu lagi Pikuk. Satu lagi tak apa, saya pun tak tahu lah, tak ingat lah. Yang saya ingat sandwich. Inilah dia sandwich ni. So Izzah, lain kali bila buat analisa macam tu, kena betul-betul lah. So analisa yang dibuat oleh Nurul Izzah itu, apa orang kata menyatakan 66 kursi yang PKR nak bertanding. 66 seat, 66 kursi. Mana dia punya gambar tu, nanti saya tunjuk dalam saya punya telefon ni mungkin ada kot. 66 kursi. Mana 66 kursi? Ni 66 kursi. Okey, ni boleh nampak? 66 kursi nanti bolehlah screenshot ke apa atau dalam Facebook saya dah tayang. So 66 kursi yang dia nak bertanding. So daripada 66 kursi ni 9 kursi di Sabah Sarawak. 66 tolak 9 tinggal 57 kursi di Semenanjung. So kalau PKR nak bertanding 57 kursi, di Semenanjung ini ada 125 kursi. Saya dah cakap Semenanjung ada 165 kursi, 165 kursi. 40 kursi itu kawasan DAP. Itu kawasan bandar, kawasan pengundi Cina, kawasan pengundi bukan Melayu. Itu memang kawasan DAP menang lah tu. Itu saya ingat DAP letak kasut pun menang lah situ. Susah untuk dia kalah. Ini kursi tradisional dia. Memang kawasan dia lah. Kali ni apa ada orang kata kali ni ekonomi tak bagus lah, orang bukan Melayu, pengundi tradisi DAP ni mungkin tak undi mereka lagi lah. Saya dah dengar cerita ini 3-4 kali PRU dah saya dengar. Tapi every time PRU mereka tetap undi DAP juga. So kalau tanya saya nak percaya tak percaya, the track record says otherwise. The track record every PRU mereka akan cakap tak ada kali ni pengundi-pengundi DAP ni tak nak undi DAP lagi lah, tak nak undi DAP. Dah 3-4 kali PRU dah dia orang cakap macam ni. Tetapi every time PRU pengundi DAP ni akan tetap undi DAP 95%, or more, or 99%, sebab mereka nak kuasa. Undi dia tak pecah. So 40 kawasan ini akan maintain DAP sebab undi dia tak pecah. Dan di kawasan-kawasan campuran yang lain yang ada 20-30% pengundi DAP, undi tu pun 20-30% itu tidak pecah. Yang pecah undi kita. So daripada 165 kursi di Semenanjung, tolak 40 kursi itu tinggal 125. So 125 kursi inilah yang perlu dibahagi-bahagikan di antara PKR, Amdap Mantap dengan Amanah, PAN. So Amdap Mantap ni dia cakap nak pergi Solo. Zahid cakap apa itu hari? Zahid cakap, kita memang hampir pasti untuk pergi Solo tapi itu dengan tidak ada pertindihan kursi. Apa benda Zahid ni? Zahid, kamu cakap terus terang aja lah. Kalau Solo tanpa pertindihan kursi dengan rakan-rakan komponen, itu bukan Solo, itu dah bagi siap-siap. Faham tak? Janganlah kamu nak manipulate ayat ni pula. Itu Solo olok-olok, itu macam di Sabah. Kalau kamu betul-betul Solo, bertanding macam dulu 120 kursi, ataupun yang kamu cakap itu hari 115 kursi. Bertanding 115 kursi Zahid Amdap Mantap. Saya nak tengok. Kamu tak boleh bertanding 115 kursi. Macam mana kamu nak bertanding 115 kursi? Sebab kursi Melayu tolak 40 kursi. Itu 165 tolak 40 tinggal 125. Kalau kamu bertanding 115 kursi, maksudnya PKR dengan Amanah nak bertanding berapa? 10 kursi. Bagi PKR bertanding 7, Amanah 3. Kamu bertanding 115. Itu tak masuk akal. So sekarang logik akal dia macam mana? Logik akal dia nombor 1, PKR dah cakap dia nak bertanding 66 kursi. Logik. Sebab tadi 125 tu dia bertanding 66. Kalau dia bertanding 66, 125 tolak 66 tinggal berapa? 125 tolak 66 tolak 9 di Sabah Sarawak tolak di 57 tinggal 68 kursi.
68 kursi, yang mana 68 kursi ini tinggal di kawasan-kawasan Melayu ini untuk dibagikan antara AMDAP dengan PAN. So tak salah saya AMDAP dulu kan menang berapa kursi UMNO ni. Dia nak minta, saya ingatlah dulu dia menang Barisan Nasional 30 kursi. So sekarang kemungkinan dia akan minta 50 kursi lah. Itu yang saya teka, saya kata UMNO akan bertanding 50 macam tu. So bagilah PAN ni bertanding 18 kursi. PAN ni marah lah, dulu dia bertanding sebelum ni 44 kursi. Tapi bila AMDAP Mantap ni masuk dalam gabungan PUMDAP ni, mereka akan bertanding sikit kursi. Itu yang dia marah tu. So itu belum campur kursi-kursi DON lagi. So UMNO, AMDAP ni semua nak conquer. UMNO pula tak bolehlah bertanding bawah 50 kursi. Malulah mana nak tak muka. At the same time, they cannot bertanding lebih banyak kursi daripada PKR. Sebab PKR ni dia hold the sumber. Presiden PKR merangkap Perdana Menteri memegang sumber. Dalam bahasa lain dia pegang duit lah. Bila dia pegang duit, dia pegang dana. Takkanlah orang lain pula dah bertanding lebih banyak kursi daripada dia. So sebab itu saya lihat PKR akan dapat 66 kursi. At least 60 lebih kursi lah. Last minute tu mungkin dia ajar-ajar sikit tapi 60 kursi. UMNO akan bertanding dalam 50. So PAN ni mungkin dalam 15 atau 20 kursi lah macam itu. 15 ke 20 kursi. So dia punya strategi ini dalam ceramah saya di mana itu saya pergi? Di Kuala Kangsar saya dah sebut. Dia punya formula mungkin 60 50 15 lebih kurang macam itulah. PAN 15. So PKR dapat 60, UMNO dapat 50. The thing is macam ni. Bila Zahid cakap macam itu, konon-konon pergi Solo olok-olok tapi mengunding kursi. Bila mereka make sure tanpa pertindihan, dia kata maksudnya unding lah. Maksudnya dia akan bertanding dalam 50 kursi je. Lebih kurang macam tu. 50 lebih 50 kursi macam tu lah. Lagi banyak AMDAP Mantap bertanding, lagi kurang PKR dengan Amanah punya kursi. So itu limit je. Sebab kursi yang ada di Penanjung ni, kawasan Melayu cuma 120 lebih aja. So sekarang ini, kata dia bertanding 50 kursi. Kalau dia bertanding 50 kursi, kalau dia menang pun 50 kursi, macam mana dia nak jadi dominan? Dia masih tetap akan pergi bekerjasama dengan DAP balik. So dia tinggi 9, kita dah nampak pusing-pusing kat mana pun 14 adun dah tolak pun MB PH MB PKR di Negeri Sembilan, tetap di atas AMDAP Mantap. Presiden AMDAP Mantap DPWC suruh cium mulut balik dengan DAP. So kamu bayangkan, so kali ini dia bertanding 50 kursi. Dia punya kempen, itu hari naik presiden siapa Khalid Nordin lah cakap, kalau nak kita lawan DAP, kalau nak UMNO kuat semula, nak jadi dominan, nak lawan DAP, undilah Barisan Nasional UMNO. Apa kamu cakap ini? Ini tak masuk akal dah. Kamu unding kursi, kamu bertanding 40-50 kursi. Kamu tak boleh bentuk kerajaan persekutuan. Nak bentuk kerajaan persekutuan 112 kursi. Kalau kamu bertanding 50 kursi, maksimum menang 50 pun, lepas pilihan raya kamu tetap kena cium mulut dengan dia orang. Sebab awal-awal kamu dah ada agreement dan understanding untuk bagi-bagi kursi dengan PUMDAP ini. So kamu tetap dalam itu. So maksudnya apa? Maksudnya orang Melayu kita tak boleh undi mereka-mereka ini. Mereka kalau dia kata nak pergi Solo ke, itu semua Solo olok-olok itu. Sebab esok lepas pilihan raya, kita dia bertanding 50 kursi pakai bendera Barisan Nasional ni kan. Itu olok-olok itu. PKR konon-konon pakai bendera mereka sendiri, DAP pakai bendera mereka sendiri, itu semua olok-olok. Esok dia dah gunting kursi siap. Esok lepas menang, dia akan kembali cium mulut sama-sama sendiri. Inilah dia cerita dia. So sebab itu, kita dah nampak tadi, undi bukan Melayu ni, undi DAP ni tak pecah. Tetapi apa yang dibuat oleh OMDAP ni adalah memecahkan undi Melayu je lah. Pecahkan undi Melayu untuk kepentingan mereka. So kita tak boleh pecah undi kita. Kalau politik payung besar orang Melayu ni nak kembali dominan, kita punya undi pun tak boleh pecah macam pengundi DAP tu. Kalau 90 lebih persen pengundi-pengundi DAP solid bagi kepada PH, orang-orang Melayu punya undi 98% tak boleh bagi kepada mana-mana. Sama ada AMDAP ke atau PH, tak boleh. So undi kita jangan pecah. Kalau tuan-tuan nak politik orang Melayu Islam dominan di negara ini, nak kestabilan dekat situ, sebab negara ini susah nak stabil politically atau economically kalau politik Melayu tak stabil. Kalau politik Melayu tak determine, politik Melayu ni bergolak, akan selalu ada lah masalah
Macam kita lihat dalam 3-4 tahun atau 5 tahun kebelakangan ini. Tapi kalau kita nak kestabilan, politik Melayu kena stabil. Kalau politik Melayu kena stabil, nak stabil, maksudnya politik Melayu kena dominan. Macam mana nak mendominankan politik Melayu ini, terutama dalam kerajaan? Maka undi kita tak boleh pecah. Sekarang yang menjadi spoilernya Amdap Mentap. Dia yang tukang pecah undi, walaupun dia kata nak pergi solo. So kali ini kita jangan pecah undi kepada orang UMNO original. 98% undi kita, 2% tu adalah ini Melayu-Melayu liberal, Melayu rain rave, Melayu pergi main DJ dekat disco. Itu 2% itu tak apalah, dia nak undi PH, itu suka hati dia lah. Itu kita nak buat macam mana, tak boleh nak menghalang. Dia dah nak jadi nak pergi disco. Itu tak tahulah, dia ikut dia punya orang kata pembesaran lah. Saya nak tegur pun tak boleh. Yang 2% tu sentiasa ada lah. Tapi 98% daripada orang Melayu, kalau kita nak politik Melayu dominan, undi kita jangan pecah. Undi kita tak boleh pecah. So bila undi kita tak pecah, baru kita ada penyatuan Melayu dan penyatuan parti-parti Melayu. Amdap itu kita perlu kalahkan dulu, sebab kalau kita bagi dia tali, penyatuan Melayu tak akan berlaku, sebab dia akan sentiasa pecah undi. Bila pecah undi, siapa yang berkuasa tuan-tuan? Siapa yang berkuasa dalam kerajaan adalah parti terbesar dalam kerajaan. Parti terbesar dalam kerajaan adalah DAP. Parti terbesar dalam kerajaan adalah DAP. Mereka ada 40 kursi. Kalau UMNO bertanding 50 kursi, saya tak rasa UMNO boleh menang semua 50 kursi itu. DAP ni confirm 40 kursi itu dia boleh maintain. UMNO ada 26 kursi. 3 lagi berapa kursi itu? 3-4 kursi. Satu di Sabah tolak yang itulah. 3 kursi lagi MCA dengan MIC. So this 26 seats ni. 26 kursi ni. Saya tengok nak maintain yang itu pun, katakan dia menang semua 26 kursi. Yang lain tu, yang dia nak bertanding itu adalah di mana? Di Kedah, di Kelantan, di Terengganu. Yang itu saya tak rasa dia boleh menang lah. Kamu nak suruh orang Kelantan, orang Terengganu, dengan even orang Pahang nak undi Amdap Mentap, mereka pun memang tak suka lah Amdap Mentap ni. So itu mereka tak boleh menang. So katakan mereka menang berapa kursi, lepas tu DAP tetap dominan dalam itu. Dan kalau katakan pun lah UMNO dapat 50 kursi lah, katakanlah. Macam kata Khalid Nordin cakap, undi UMNO kalau nak lawan DAP. DAP ada 40 kursi. PKR dengan Amanah ada berapa kursi? PKR dengan Amanah, kamu undi dia dapat 20-30 kursi. Dia tetap sokong DAP daripada kamu. Dia pergi sekali satu sebagai PH. Macam di Negeri Sembilan ni lah, PKR cuma ada 5 adun. DAP ada 11. Tapi bila dia kira-kira 11 campur 5 campur 1, dia 17. Dia kata dia lagi besar daripada kamu. So dia pergi on block sebagai PH. Kamu nak lawan itu. So bila pergi PRU nanti, kamu bertanding kata 50 kursi. Even kamu menang semua 50 pun, tetapi mereka menang, DAP dah ada 40. Lepas tu campur PKR dengan Amanah, dia dapat berapa itu? Dapat 20-30. Kamu masih belum dominan. Kamu tak boleh jadi dominan dalam pakatan itu. So the only way, and then lepas tu kamu dekat dalam itu bukan payung besar orang Melayu itu. Kamu kata rumah besar, itu bukan rumah bangsa orang Melayu. Itu rumah bangsa DAP itu, sebab DAP ada dalam itu. So kalau kita nak dominan ataupun pengukuhan politik Melayu di negara Malaysia ni balik, maka Tok Saundi ni, Amdap Mentap ni, PKR ke Dewan ni tolak tepi lah. Undi kita jangan pecah tuan-tuan dan puan. 98% kena undi payung orang Melayu sekarang ni. Inilah, iaitu Perikatan Nasional. Dan banyak lagi 4 parti saya dimaklumkan tadi. 4 parti baru akan join. Bukan parti baru lah, parti lama akan join Perikatan Nasional. Mereka belum umum lagi lah. Itu semua parti-parti Melayu tu akan masuk lagi Perikatan Nasional. So Perikatan Nasional akan jadi payung besar orang-orang Melayu. Akan ditunjangi oleh PAS. PAS sekarang ni parti terbesar di Malaysia. Mereka sedang menunjangi Perikatan Nasional. So kita orang Melayu, undi kita jangan pecah. 98% orang-orang Melayu kena undi Perikatan Nasional. Barulah kita tak lemah. Tak usah percayalah Amdap Mentap ni. Mereka kata nak pergi solo lah, konon-konon acah-acah bergaduh lah, acah-acah kutuk DAP lah. Esok bila nak bentuk kerajaan, cium mulut lagi dengan DAP. Itu hari bila tanya Zahid pasal Amdap ni kan. Amdap. Dia kata, alah dulu kita Amdap ni dulu dia orang PAS sedap tu tak sebut. Saya nak cakap macam ni pada Zahid. Kamu nak cerita-cerita dulu tu, PAS ni dah tinggalkan DAP dah lama tau.
And ada sebab dia tinggalkan DAP. Itu dulu punya cerita. Dia dah tinggalkan dah. Sebab ada masalah kat situ. Dia dah tahulah yang kamu ni sekarang yang nak pergi cium mulut lagi dengan DAP ni buat apa? Orang dah bagi pengajaran. Kita patut ambil iktibar daripada dulu. Bila Parti Melayu bekerjasama dengan DAP, jadi macam ni lah. Kamu nak, tapi kamu nak juga sekarang. Nak justify kamu punya kerjasama dengan DAP sekarang. Kamu kata dulu kamu buat. Habis tu, kalau macam itu, kalau dulu ada orang tu merogol, merompak, mencuri, kamu nak justify kamu merompak, mencuri sekarang ke? Itu bukanlah satu alasan yang bagus. Dulu, PAS bekerjasama dengan DAP, mereka time tu pembangkang tau Zahid. Di peringkat persekutuan, di negeri adalah sikit kerjasama di Selangor, itu pun tak tahan lama. Tapi masa itu, parti-parti pembangkang nak lawan Barisan Nasional. Barisan Nasional tu kuat dulu. So, mereka tak ada pilihan. Dia sebagai pembangkang, dia kena bekerjasama lah pembangkang untuk jatuhkan kerajaan. Kuasa bukan di tangan mereka. Dulu masa PAS bekerjasama dengan DAP, PAS tidak memberi kuasa pada DAP sebab masa itu mereka bukan dalam kerajaan. Yang dalam kerajaan adalah Barisan Nasional. Itu bezanya berbanding dengan kamu. Kamu ini bila bekerjasama dengan DAP, kamu bagi kuasa pada DAP. Itu bezanya kalau kamu kata PASDAP dengan AMDAP ini. PAS bekerjasama dengan DAP sekejap dulu. Sebab apa? Masa tu dia pembangkang. Dia tak bagi kuasa pada DAP. DAP tak ada kuasa untuk buat benda-benda tak tentu arah macam yang dia buat sekarang ini. Sekarang ini macam-macam. Kita dengar uralah apa ke benda lah, itulah bajet tengok. Buat ini 17 bilion itu tak potong. Yang pergi potong apa dia buat LRT tak potong. Dia buat itu tak potong. Belanja apa benda KPKT, buat apa ke benda warung apa ke benda tu dah berapa ratus juta. Bajet dia orang semua tak potong. Yang potong bajet apa? Bajet ini bajet Kementerian Pendidikan Tinggi bagi beasiswa ni potong. Bajet kesihatan. Itu potong 3 bilion yang kita nak pergi hospital ini. Sebab apa? Kamu bagi kuasa pada mereka untuk menentukan perbelanjaan kita, menentukan dasar. Itu beza dia. Dulu pembangkang bekerjasama dengan DAP, ialah dia kena nak melawan kerajaan yang kuat Barisan Nasional pada ketika itu. Dia bekerjasama tapi dia tak bagi kuasa pada DAP untuk menentukan dasar dan menentukan macam mana kita belanja duit kita di peringkat persekutuan. Kamu ni lain. Kamu ni memberi kuasa kepada DAP untuk jadi kerajaan. Kamu faham tak beza dia? So sekarang DAP bila dia ada kuasa sebab kamu. Kejap. Okey. Tadi ada gangguan sikit. DAP dia berkuasa sebab kamu. Lepas itu tengok di Negeri Sembilan ini dah dibagi pilihan untuk buat kajian penyatuan ummah pun kamu tak nak. Kamu nak juga bagi kuasa pada DAP. Itu bezanya. Masa dulu PAS bekerjasama dengan DAP, dia tak bagi kuasa pada DAP sebab mereka sama-sama membangkang. Kamu ni nak bagi kuasa pada DAP. Bila dah ada peluang buat kajian penyatuan ummah pun kamu tak nak. Paksa mereka ni bersama dengan DAP. Itu bezanya Zaid Hamidi. Sebab itu orang tak ikut kamu. Sebab itu lepas itu kamu ni dah kena dah kena ludah dekat orang-orang PKR panggil kamu UMNO inilah, UMNO tolak UMNO lah, UMNO babi lah dia orang panggil. Kamu masih lagi nak justify. Tak apalah mereka ini tu di majlis mereka lah apa benda. Mana maruah kamu ni? Kamu tetap juga nak pergi juga pumdap. Lepas tu nak jadi Perdana Menteri lah budak-budak kamu kata kamu PM. Macam mana kamu nak jadi Perdana Menteri? Kamu undi-undi kursi dengan mereka ini. Last bila kamu kena cium mulut dengan mereka, kan Anwar Ibrahim masih ada kat situ. Kamu dah bercita-cita, dah pergi ukur baju nak jadi Perdana Menteri. Saya lihat budak-budak kamu semua dah angkat orang kata, dah lambung-lambung nama kamu. Anwar masih ada kat situ. Kamu ingat dia bodoh? Dia nak bagi kamu jadi Perdana Menteri. Lepas PRU 16 ini. Kamu punya kes itu pun tadi tengok di mahkamah. Mahkamah Rayuan membenarkan judicial review Majlis Peguam untuk buka semula kamu punya kes apa benda tadi tu. Kamu punya DNAA tu kan. Kamu punya apa NFA ke apa benda tu. Kamu punya ni jap. Ada tadi mana dia punya majlis tadi? Dia punya ni tadi ni. Mahkamah Rayuan benar Badan Peguam cabar keputusan DNAA Zahid. Ni. So kamu sebab itu saya cakap budak-budak kamu ni pun bodoh. Pergi lambung-lambung kamu punya nama nak jadi PM. Saya dah cakap benda ni dulu, saya ingat. Kamu ingat?
Bila kamu lambung-lambung sangat macam itu, Anwar ni dia jenis macam ni, dia tengok apa benda ni, aku tak sampai sepenggal lagi dah ada orang nak ganti tempat aku. Ini pasal saya ingat kamu kena macam ni. Sebab kebodohan budak-budak strategis kamu. Belum apa-apa dah lambung nama kamu nak jadi PM. Sekali kes kamu ni pula macam ni. Kamu ingat apa? Sekarang kamu minta DAAA, DAAA pula dah. DAA, discharge amounting to acquittal. Sekarang kamu punya DNAA. Kamu punya discharge not amounting to acquittal sekarang ni pun dicabar. So macam mana Zahid Hamidi? Macam mana kamu nak jadi Perdana Menteri? Kamu punya kes ni masih berjalan. Kamu masih kluster mahkamah. Lepas tu kamu nak lawan Anwar Ibrahim. Saya bukan nak backing Anwar Ibrahim. Saya daripada dulu lawan Anwar Ibrahim dan DAP. In fact, saya yang paling konsisten sekali lawan DAP. Dulu, saya setuju untuk pembentukan kerajaan perpaduan itu sebab Agong titah. Sebab tak ada kerajaan boleh dibentuk. Tetapi, saya tak setuju pergi pilihan raya dengan DAP sebab itu saya dibuang. Yang budak-budak kamu fitnah, yang kamu sendiri cakap Isyam Jalil dulu kamu setuju pembentukan kerajaan perpaduan. Memang. Itu sebab tak ada kerajaan boleh dibentuk. Agong titah, saya pun terpaksa, saya akur lah. Sebab tak ada kerajaan boleh dibentuk. Tapi Agong tak suruh kita pergi pilihan raya dengan DAP. Itu pilihan kamu. Macam inilah, macam kes Negeri Sembilan lah. Ini pilihan kamu untuk cium mulut dengan DAP. Bila kamu buat macam ni, inilah jadinya. Saya yang paling konsisten sekali lawan DAP. Dulu, in fact, masa Tun Mahathir dulu bekerjasama dengan DAP pun saya lawan Tun Mahathir. Tapi bila Tun Mahathir tinggalkan DAP, tak bekerjasama dengan DAP, saya baik balik dengan Tun Mahathir. Dan antara DAP dengan Bersatu, dulu kamu kata no Anwar, no DAP, no Bersatu. Lepas tu bila kamu buat Rumah Bangsa pula, kamu kata Bersatu pula, okey dah pula balik kan. Macam mana pendirian kamu ini? Lepas itu bila kamu nak kuasa dah semua okey, tapi bila kita nak bekerjasama untuk buat penyatuan rumah, kamu tak nak, kamu tolak-tolak, kamu tak nak dia patut ular 2-3 kali lah, apa ke benda lah. Macam mana pendirian kamu ini? Lepas itu bila kita nak buat penyatuan ummah, kamu tolak. Bila kita nak bekerjasama sesama Melayu Islam, kamu tak nak, tapi kamu nak juga dengan DAP. Itu yang saya nak cakap kepada budak-budak Zahid ini, kepada orang budak-budak Amdap Mentap ini. Kamu nak apa benda ini? Bila kita PAS ajak kamu, kamu tak nak. Bila Bersatu nak berdamai dengan kamu pun kamu tak nak. Bila orang kata kita bersama-sama pergi jumpa Tun Mahathir pun kamu tak nak, kamu kutuk dia. So pada kamu PAS Bersatu dengan Tun Mahathir tu musuh pada kamu, tapi DAP okey. Itulah kamu punya pendirian. Orang-orang sesama Melayu kita ni, sesama Melayu Islam kita, tengok Tun Mahathir 22 tahun tau jadi Presiden UMNO, jadi Perdana Menteri. Masa zaman dia lah, masa zaman Tun lah, UMNO ni zaman kegemilangan. Kamu tahu tak? 2/3 masa itu. Lepas Tun tak jadi Perdana Menteri, lepas tu kita start hilang 2/3, hilang 2/3, budak 3/4, start hilang 2/3 apa benda semua tu zaman kejatuhan. Kamu tahu, masa zaman Tun selama dia jadi Perdana Menteri adalah kita dapat 2/3. Masa itu zaman kegemilangan UMNO yang kamu bernostalgia itu. Tetapi ini kepada orang ini kamu tak nak jumpa. Bila Bersatu yang sama-sama dengan UMNO, saya pun dulu pernah berperang dengan Bersatu masa dulu. Bila lawan, saya lawan betul-betul. Dengan PAS pun saya lawan dulu. Apabila mereka Bersatu bekerjasama dengan PH dulu pun saya lawan. Tetapi bila sekarang ini, dulu masa kita lawan Bersatu dulu, Bersatu pada ketika itu PH dia sama DAP, so saya lawan. Tun Mahathir pun saya lawan dulu sebab Tun Mahathir dengan PH dengan DAP dulu. Tapi bila mereka tak lagi bersama DAP, kita berdamailah dengan mereka. Kamu pula terbalik. Kamu bila orang yang dah tinggalkan DAP ni kamu anggap musuh, tapi kamu sendiri pergi cium mulut dengan DAP, itu tak apa. Dan bila ada peluang untuk buat penyatuan rumah, kamu tak nak. Tetapi kamu ikut jugalah Tony nombor plate itu. Kamu ikut jugalah DAP itu. Entah apa benda yang dia pegang kepada kamu, saya pun tak tahulah Zahid. Cuba bagi tahu sikitlah. So sebab itu kali ni saya nak cakap, tuan-tuan dan perempuan, saya nak cakap pada PRU dan PRN kali ini, undi kita, undi orang Melayu, kita jangan pecah lah. Kita tak boleh bagi ni dia bawa bendera apa ke, dia kata pergi Solo ke. In fact dekat Johor pun sama. Dekat Johor saya tahu tuan-tuan kuat UMNO. Tuan-tuan nak pergi Solo, tuan-tuan rasa UMNO masih bawa bendera ataupun bawa perjuangan Melayu di Johor. Sebab itu juga mereka nak buat PRN Johor awal.
Sebab mereka yakin mereka boleh menang di Johor. Mereka nampak mungkin Perikatan Nasional dekat Johor masih belum settle lagi. Lepas mereka punya krisis di Bersatu di Johor masih belum settle down lagi. Dan kerajaan Barisan Nasional di Johor ini mungkin dilihat masih mewakili suara orang Melayu dan sebagainya, UMNO di Johor something, so mereka confident. Cuma saya nak cakap macam ni lah. Walaupun saya nampak peluang untuk Perikatan Nasional menang di Johor itu ialah macam-macam cabaran lah pada saya. Saya tak cakap impossible, tapi cabarannya besar lah untuk kita orang kata mengambil alih kerajaan di Johor. Tetapi kepada pengundi-pengundi orang Melayu di Johor, kita dah nampak di Negeri Sembilan apa jadi. Di Negeri Sembilan, walaupun adun-adun atau akar umbi UMNO dekat situ nak penyatuan ummah, nak kembali kepada perjuangan UMNO yang asal, tetapi mereka masih tetap kena dengar cakap Presiden Amdap di PWTC. So kalau Presiden Amdap kata kamu kena bekerjasama, kamu kena bekerjasamalah kemudian. Di Johor itu hari, kata kamu selamatlah di Johor sebab kamu ada payung besar yang melindungi. Ini saya nak sebut pun kamu faham sendirilah di Johor. So kamu backup kuat, ada backing kuat di situ. So Presiden Amdap mantap, tak boleh kacau kamu sangat. Tetapi kalau kamu nak bagi peluang untuk penyatuan orang-orang Melayu, di Johor ini bagi peluang juga kepada Perikatan Nasional lah. Untuk ada dalam kerajaan di DUN itu, manalah kita tahu kan. Dan sebab kita tak nak undi orang-orang Melayu ni pecah, dan kita tak nak bagi kuasa kepada DAP, dan kita tak nak tangan-tangan gaib di belakang ini. Tangan-tangan gaib daripada taikun-taikun, kuasa-kuasa tangan gaib ini yang menjadi masalah. So kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tolak tangan-tangan gaib, nak tolak taikun-taikun ni, nak tolak politik wang ini, kita kena pastikan undi Melayu pergi kepada Perikatan Nasional lah, Waimah di Johor sekalipun. Di Negeri Sembilan dan di Melaka wajib pada saya lah, kalau kita orang-orang Melayu, kita nak penyatuan ummah, maka undi kita jangan pecah. Kita jangan pecah undi kita, tuan-tuan. Tak usah percayalah lagi Rumah Bang Sadap ni, Amdap Mantap ni ke apa, PKR memang dah lama lah kita tak percaya, tuan-tuan.